Op Hari Raya Aidiladha yang bermula esok menyaksikan pemandu degil bakal dipantau bukan saja di jalan raya, malah dari udara menerusi penggunaan drone oleh JPJ. Operasi selama 8 hari itu akan memberi tumpuan terhadap kesalahan lalu lintas di kawasan hotspot kemalangan di seluruh negara. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi berkata, 6 drone akan digerakkan ke 288 lokasi berisiko tinggi kemalangan. Pemantauan itu bagi mengesan pelbagai kesalahan trafik termasuk memotong di garisan berkembar serta penyalahgunaan lorong kecemasan di lebuh raya. Pelaksanaan operasi khas ini memberi fokus kepada pendekatan penguatkuasaan secara menyeluruh dan berstrategi menerusi konsep Perception of Being Caught ataupun POBC, termasuk meningkatkan kehadiran anggota penguatkuasa di lokasi-lokasi tumpuan. Antara hotspot kemalangan yang dikenal pasti ialah laluan Kuala Lipis Pahang ke Gua Musang Kelantan, Gua Musang ke Kuala Krai, Gerik Perak ke Jeli Kelantan dan Segamat ke Mersing Johor. Bagi lebuh raya pula, tumpuan diberikan kepada laluan Terowong Menora hingga Sungai Perak dan lebuh raya Pantai Timur LPT dari Kijal ke Kuala Terengganu.